Cari siapa makcik, ha? Makcik nak tanya kat cik. Cik kenal tak ada satu perempuan dia baru pindah sini? Perempuan? Perempuan tak tahu, orang jantan tahu. Ada saja jam belas. Amboi, sombongnya budak ni. Hang tunjuk ke aku, no? Tak apa. Nanti kalau hang pergi ke Alota, kepala hang nanti aku putar hang tau. Kia. Mak! Mak bila mak mat? Mak baru sampai. Mak mat tak habaq pun. Asyik pun apa asyik? Mak mat masuk bilik Kia, mak. Masuk. Mak tahu Kia duduk di sini. Mak turun daripada kereta api. Mak tanya dengan driver teksi. Terus dia bawa mak main sini. Duit yang Kia kirim hari tu mak terima tak? Dah. Tapi dalam surat hang tu hang tak kata hang kerja apa. Kia dah kerja cikgu, mak. Cikgu? Cikgu apa, Kia? Yang mak tahu hang ni standard 6 pun tak pai. Cikgu sekolah buta huruf. Sebab itulah kau pun buta perut. Orang sebelah tu siapa, Kia? Sombong tau. Tadi mak tanya kat dia. Dia tutup pintu. Ada kepatuan. Orang gila tu, mak oi. Baru keluar dari mental hospital. Kalau orang macam tu, tak jadi nantu mak pun tak apa. Hei, mak dah suruh dia menikah dengan orang tu ke? Orang yang macam tu, kalau mak letak dia tisu, jangan kata dia rimau tak ingin nak makan. Saya kira lah. Kau fikir kau cantik lah. Nenek aku lagi cantik lah.